Syariat diperkasa, rakyat sejahtera. Itulah persamaan Aceh dan Terengganu memertabatkan syariah menuntut hak ke atas hasil buminya. Pelaksanaan hukuman syariah di Aceh, Indonesia. Aceh merupakan salah satunya wilayah di Indonesia yang diberikan autonomi khas untuk melaksanakan undang-undang syariat Islam. Pelaksanaan rasmi bermula pada tahun 2001 selepas kerajaan pusat memberikan autonomi istimewa kepada Aceh sebagai jalan damai kepada konflik bersenjata. Jenayah syariah yang dihukum termasuk khalwat, zina, minuman keras, judi, berpakaian tidak sopan. Hukuman termasuk sebatan di khalayak ramai dilaksanakan secara konsisten. Pelaksanaan pertama hukuman sebat ini di khalayak ramai berlaku pada 24 Jun 2005 di hadapan Masjid Agung Berrueh, Aceh. Undang-undang ini diakan menerusi Undang-Undang Nombor 4 Tahun 1999 oleh Presiden B.J. Habibie, Qanun Aceh Nombor 14 pada tahun 2014 tentang hukuman jenayah yang menjadi dasar pelaksanaan hukuman cabut. Hasil daripada hukuman tersebut, statistik menunjukkan penurunan kadar jenayah syariah setiap tahun menjadi bukti keberkesanan undang-undang Islam dalam mendidik masyarakat. Manakala di Terengganu, Malaysia pada tahun 2001, Kerajaan Negeri Terengganu meluluskan Undang Jenayah Syariah, Hudud dan Qisas pada tahun 2001 walaupun pelaksanaan penuh dihalang oleh Kerajaan Persekutuan atas alasan perlembagaan. Undang-undang syariah tetap dikuatkuasakan secara aktif oleh Jabatan Al-Hewal Agama Negeri. Pada 27 Disember 2004, Terengganu mencatat sejarah apabila berjaya melaksanakan hukuman sebat syar'i secara terbuka buat pertama kalinya. Muhammad Effendi Awan, 42 tahun, seorang tukang rumah dan bersalah khalwat berulang, dikenakan 6 sebatan. Hukuman dijalankan di Dewan Hashim, Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, Kuala Terengganu, disaksikan pihak awam. Beliau dibawa dari penjara Maran untuk pelaksanaan hukuman. Peristiwa ini dianggap sebagai kejayaan besar dalam sejarah penguatkuasaan undang-undang syar'i di Malaysia. Walaupun pelaksanaan syariah dapat dilaksanakan, halangan dan penentangan dari Badan Hak Asasi NGO di Aceh, pelaksanaan hukuman syar'i menerima ancaman daripada organisasi antarabangsa seperti Human Rights Watch, Amnesty International. Mereka menyatakan bahawa hukuman sebatan terbuka bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Namun kerajaan dan rakyat Aceh mempertahankan hukuman ini sebagai warisan agama budaya Islam, wajar dilestarikan. Manakala di Terengganu di Malaysia, pertubuhan liberal seperti Sister in Islam SIS, pelaksanaan syariah keras termasuk sebatan. Mereka mendakwa pelaksanaan ini tidak selaras dengan prinsip keadilan dan boleh menindas wanita. Namun kerajaan negeri dan majoriti rakyat Terengganu menyokong usaha ini sebagai tanggungjawab moral dan agama terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Persamaan seluruhnya berkaitan menuntut hak hasil bumi di negeri masing-masing. Antaranya isu hasil bumi gas dan petroleum di Aceh. Aceh dikenali sebagai wilayah kaya dengan gas asli petroleum, khususnya di Lok Sumaweh dan Arum. Namun hasil ini telah lama dimonopoli oleh Kerajaan Pusat Indonesia melalui syarikat besar seperti ExxonMobil dan Pertamina. Ketidakadilan ini mencetuskan kebangkitan Gerakan Aceh Merdeka GAM. Selepas perjanjian Helsinki tahun 2005, Aceh memberikan lebih kuasa mengurus hasil bumi dan pengosian hasil minyak gas. Walaupun begitu, pelaksanaannya dia menghadapi cabaran birokrasi dan politik. Di Terengganu merupakan negeri pengeluar minyak dan gas utama di Malaysia. Royalti 5% sepatutnya disalurkan kepada kerajaan negeri, namun sejak tahun 2000 ia dihentikan dan diganti dengan wak ihsan yang dikawal kerajaan pusat. Keputusan ini menimbulkan kemarahan rakyat yang dianggap sebagai perampasan kuasa ekonomi negeri oleh kerajaan pusat. Isu ini kekal sebagai simbol perjuangan rakyat Terengganu menuntut hak terhadap hasil bumi mereka sendiri. Syariah sebagai benteng akhlak dan maruah Terengganu dan Aceh telah menunjukkan keberanian dan kesungguhan dalam pelaksanaan syariah Islam walaupun berdepan pelbagai tekanan. Kedua-duanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara maruah rakyat, menyucikan masyarakat dari maksiat serta menegakkan keadilan menurut hukum ilahi. Dikala dunia semakin longgar dalam soal moral dan akhlak, Terengganu dan Aceh menjadi benteng terakhirnya Islam mempertahankan prinsip undang-undang wahyu. Kami akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan walau apapun halangannya. Sesungguhnya Allah Maha menyuruh kamu melakukan adil dan berbuat kebaikan. Saya bahkan di titik ini. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiyah Backpackers dan kita jumpa lagi di next video akan datang.